apa yang dorang akan buat di sini ni nanti everyone. Hello again, selamat datang and welcome back to my channel everyone. So sekarang ni kita berada di salah satu stesen MRT Malaysia. Jadi macam biasa everyone, sekarang ni saya akan tunjukkan kepada kamu perkembangan terkini yang terdapat di area sekitar salah satu mega projek yang terdapat di Malaysia. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu area sekitar Merdeka 118. Jadi di hadapan kita ni macam ada satu tempat event yang sedang dijalankan everyone. Dan kali ini everyone, saya akan bawa kamu ikut laluan pintu B. Jadi apa yang kamu boleh jumpa di sini ni, salah satunya tu adalah Stadium Negara. Jadi mana-mana kamu yang first time ternampak video di channel saya ini, biasanya saya selalu aktif traveling untuk melihat pembangunan-pembangunan dan attraction-attraction yang terdapat di Malaysia. Jadi seperti yang kamu boleh nampak, design architectural, laluan entrance MRT ini betul-betul sangat menakjubkan everyone. Daripada sini pun kita boleh melihat salah satu iconic tower, yaitu Merdeka 118 yang tengah berdiri megah. Jadi setakat bulan Disember everyone, inilah dia progress di 118 Mall everyone. Dia punya eksterior pun sudah semakin nampak. Dan di hadapan tu adalah laluan pejalan kaki yang orang awam sudah boleh gunakan jika mahu pergi ke tempat spot fotografi bersama bangunan yang tertinggi di Malaysia ini. Betul-betul sangat menakjubkan everyone. Saya boleh jangkakan shopping mall ini akan buka tidak lama lagi. Tapi apa yang pasti, 118 Mall ni tidak akan buka tahun inilah. Sebab tinggal beberapa hari lagi seluruh dunia akan bertukar tahun kepada tahun yang baru, yaitu tahun 2026. Jadi area sekitar salah satu lobi bangunan ini masih belum siap sepenuhnya lah. Jadi memandangkan area yang kena pasang net ni adalah limit orang awam dan kita tidak terlibat secara langsung dengan projek ini. Jadi kita tidak boleh sesuka hati menceroboh atau masuklah everyone. Jadi untuk video kali ini everyone, apa yang kamu nampak adalah laluan pejalan kaki yang terbaru di sekitar Merdeka 118. Jadi kalau kamu jalan-jalan di area sekitar sini everyone, inilah laluan dia yang kamu boleh gunakan. Dan di hadapan tu ada
spot untuk kamu boleh mengambil gambar bersama bangunan Merdeka 118 ini. Yang saya paling suka tengok ni adalah dia punya exterior design lah. Yang tu merupakan design building architectural yang paling unik dan hebat yang saya pernah nampak di tengah-tengah Kuala Lumpur, selain menara berkembar Petronas. Jadi salah satu cara untuk ke sini ni adalah dengan menggunakan pengangkutan awam. Tadi kita berada di area sekitar MRT station. Jadi di area bahagian taman dan masjid adalah laluan untuk ke monorail station Kuala Lumpur. Jadi mana-mana kamu yang belum pernah ke Kuala Lumpur, yang ini merupakan the future or one of top global destination yang terbaru di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi biasanya pengunjung-pengunjung mereka akan selalu tertumpu untuk pergi ke area KLCC. Jadi in the future, bila tempat ini contohnya dia punya shopping mall yang bakal buka tidak lama lagi, jadi pengunjung-pengunjung bolehlah ke sini kalau mahu membeli bela dan menikmati keindahan suasana sekitar Merdeka 118 ini. Kalau kamu pernah nampak master plan Merdeka 118 ini, mungkin ada terdapat beberapa bangunan sederhana tinggi yang bakal dibina, tapi status pembinaan tu yang tu saya pun kurang pasti, sebab seperti yang kamu boleh nampak sendiri belum ada bangunan yang didirikan lagi lah. Kalau secara visual dibuat masa sekarang, bersama-sama kita tunggu dan lihat saja everyone. Bangunan yang dirancang untuk dibina tu adalah bangunan residence lah. Mesti ramai pelancong-pelancong yang sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam shopping mall yang terbaru di Merdeka 118 Kuala Lumpur. Jadi mana-mana kamu yang mahu tahu update yang seterusnya, jangan lupa like, comment, and share video ini everyone. From time to time nanti saya akan bawa lagi kamu ke sini untuk cek progress yang terdapat di 118 Mall ini. Tapi kalau kamu tidak mahu tunggu video saya yang terbaru, kamu boleh tengok video saya yang seterusnya di sini. Apa yang dorang akan buat di sini ni nanti everyone?